Memang komplit rasa. Sedap. Tebal tak rambut sis? Tebal kan? Tapi bukan nak cerita tu. Nak cerita ni. Nak cerita ni. Besar korang. Kopuk lekor. Bismillah. Terasa isi ikan. Wow. Isi ikan dia banyak. Tak macam yang jual kat pasar malam dekat sini. Banyak tepung daripada isi. Yang ni banyak isi. Kenapa aku beli 1 kilo je? Patut aku beli 2 kilo. Boleh beli lagi korang. Ini Jami mengambil. Tengok bola. Tengok movie ke apa-apa kan. Goreng-goreng kan. Layan tu. Isi ikan dia memang rasa ikan dia. Dia bukan tepung semata ya. Macam kita beli dekat pasar malam tu banyak tepung tau. Rasa tepung dia. Tapi yang ni tak. Rasa ikan dia. Banyak ikan korang. Banyak ikan. Memang rasa sangat-sangat. Kalau sis cakap terasa ikan dia, korang memang kena cubalah. Dia bagi sekali dengan sos. Sos dia pun susah makan.